Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat petang. Hari ni, sekarang ni pukul 3. Selamat menyambut Ramadan yang ke-10. Oh, kejap je kan. Dah 10 hari. Pejam celik, dah lagi 5 hari nak raya. Pejam celik, dah raya. Pejam celik, dah tua. Gitulah kita kan. Alhamdulillah. Walau macam mana pun, Alhamdulillah diberi kesempatan untuk untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga, mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, berpuasa. Betul lah, rukun Islam yang ketiga kan. Okey, sekarang ni saya nak ke Ipoh, sesi ride lah ke kedai makan salah seorang ahli grup SBT 650X owner di Ipoh. Pak Bob, kita orang akan buat sesi iftar dekat sana. Jadi kalau ikut tentatifnya pukul 3 tu dah ada kat sana lah. Dah ada dekat R&R Sungai Buloh. Saya macam biasalah, pukul 3 tu kata memang dah ada. Padahal pukul 3 tu baru gerak. 3.30 tayar dah bergolek on the bike. Jadi saya cubalah. Tapi insyaAllah sampai cepat ni. Sini nak ke Sungai Buloh tak lama sangat pun. Sekejap je. Nanti gedebuk-gedebak atas highway tu dalam sejam setengah, sejam 45 sampailah ke Ipoh. Perancangan dekat Ipoh tu tak tahu. Kalau ikut main eventnya memang terus ke kedai Pak Bob di Meru ke Kelebang. Minta maaf, dia nama tempat tu Kelebang tapi dia sempadan dengan Meru. Main eventnya memang sana. Tak tahulah kalau kau ada nak pergi Param ke, membeli juadah ke apa ke, itu tengoklah karang. Kalau tak ada tu karang, buatlah aktiviti apa pun. Tak ada yang mengejar-ngejar masa pun. Katanya Siman Genggon lepas iftar balik. Ada lepas iftar balik apa barang. Carilah aktiviti lain. Pergilah aktiviti yang bermanfaat sikit ke, tarawih ke kan, bagi sembuh sikit roh-roh kerohanian pada kawan-kawan. Tak adalah, bukanlah kata nak bagus kan. Manusia ni dah ada dua side. Satu yang follow ikut agama, dan satu lagi dia kejap ikut kejap tak. Bukanlah kata dia tu jahat, dia tu melencong, tak. Dia masih lagi. Cuma dia tak dihantapkan dengan amal-amal jariah ni kan. Amal ma'ruf nahi munkar ni. Dia di tengah-tengah. Tak apalah kan. Kalau ada aktiviti yang berfaedah, yang bermanfaat, kawan-kawan yang sesama Muslim ni boleh ikut, try lah nanti korang macam mana kan. Saya pun tidaklah bagus mana pun, tidaklah terlampau kerohanian sangat pun kan. Kadang-kadang tu ada juga melencong. Tapi disebabkan kita nak menyambut keberkatan Ramadan ni, jadi kita carilah aktiviti untuk mengisi lubuk hati roh kita ni dengan aktiviti kerohanian sikit bulan puasa. Jauh sangat saya melencong melalut ni. Okey, kita jumpa dekat R&R Sungai Buloh. Oh, dia dah start jam koma. Udah start jam. Awak udahlah pakai baju warna hitam, kena pula cahaya terik apa ini. Aduh, panasnya ya Rabbi. Hai, jangan komplain sob. Panas tu rahmat juga. Hujan pun kamu komplain, panas pun kamu komplain. Apalah. Macam aku kena helmet ni. Tapi siapa ya? Berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha? 6. Tak, V-twin. Okey lah, boleh lah. Takkan nak cruise boleh lah. Santai sikit ni. Santai lah. Perak. Perak mana? Sungkai. Awak orang Manjai. Manjai? Banjir ke tu? Banjir. Ya? Dah okey dah? Sampah banyak. Oh, belah banyak sampah kan? Sampah. Habis aku kerja sini ke apa? Awak kerja duduk kajang.
Oh, duduk Kajang. Balik kampung? Ha? Nak balik kampung ni? Kampung ayah tinggal seorang. Mak tak ada lah. Oh. Nanti nak ayah balik. Awak ada kerja Sungai Buloh, MRT. Oh. Okey. Baru gerak daripada R&R Sungai Buloh. Okey, kita orang akan lalu di... Bukan lalu, kita memang akan ambil lane memang jalan ni pun. Sebab nanti akan ada seorang ke dua orang ke akan menunggu di R&R Rawang. So kita orang tak berhenti pun dekat R&R Rawang tu, just lalu je, rem sikit, suruh dia gerak, suruh dia standby dekat tepi tu, dan terus je gerak. And then next RV ni adalah di RTC Simpang Pulai. So hari ni jalan tak boleh nak bawa laju sangat. So kita buat santai je dulu, tengok keadaan macam mana. Kalau line dah clear korang selepas Rawang, barulah kita orang ride laju sikit. Cuaca hari ni dia sedang-sedang elok lah, tak adalah panas kemain. Sedang-sedang elok, cuaca petang kan, cuaca petang bulan puasa. So sekarang ni saya duduk di depan. Last man adalah Man Genggon. Dia orang dah letak hashtag dah apa bagai. Kita cubalah apa yang boleh. Duduk depan ni bukan apa. Saya sebenarnya nak ambil view, nak ambil POV. Ambil POV kawan-kawan, ambil momen gitulah. Tapi bila dah duduk depan, dia nak ambil video kawan-kawan macam mana. Tapi dah disebabkan dia orang dah beria minta saya jadi duduk depan, tak apalah, buat macam mana, kita follow je lah. Thank you. Driver macam ni lah bagus. Dia dah nampak kita kat tepi, dia slow kan, dia bagi kita laluan. Macam ni lah bagus. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Macam gitulah kita nak. Masing-masing beralah kan. Kena kami yang macam gini, kalau katakan tengah sesak, orang nak celah, kita orang beralah pula lah. Macam gitulah. Atas jalan kena ada yang kata perasaan timbang rasa. Okey, terlupa pula. Untuk ride ke Ipoh pada bulan puasa ni, cuma ada 7 biji yang gerak daripada R&R Sungai Buloh. Man Genggon, Mirul, Sepol, Nasir, One Tiger, siapa lagi? Ada seorang abang tu, saya tak ingat nama dia. So sebiji akan tunggu di Rawang, itu saya tak tahu siapa. Dan 2 biji lagi, dia minta kita gerak dulu. Dia akan kejar daripada belakang lah. Okay, Usop Tiger. Usop Tiger, dia katanya dia suruh kita orang terus je tunggu dekat Ipoh lah. Dia akan kejar dekat belakang. Mungkin dia tengah kayuh kot, tengah kerja, jadi dia lambat sikit lah. So total semuanya ada 10 biji. Ni tak sure, ikutkan tadi kawan dia ada naik V-Strom, nak follow sekali. Tapi tadi masa saya isi minyak tadi, tanya dengan dia nak follow sekali, jom lah. Dia kata dia nak tunggu juga Mi. So saya pun tak apalah, awak tunggu je lah kan. Kalau nak senang, follow je lah, apa nak malu kan. Kita jumpa dekat depan nanti. Adios. Okay, baru sampai Selen. Dia punya mengantuk dia. Bulan puasa kan, kita bangun awal, bersahur, tunggu solat subuh. Dah solat subuh, tak boleh nak tidur dah mata. Buat je lah kerja apa yang patut. Sampai tengah hari, solat Zuhur, lepas tu terus buat motor. Atas motor tak buat apa, duk sangap je lah. Tenganga, pakai full face, menguap, siap pakai bau mulut. Syahdu. Cepatlah sikit sampai RTC Simpang Pulai ni. Tak boleh nak pulih laju sangat. Grouping kan. Bila group ni kena tengoklah belakang. Kalau duduk depan ni itulah kerja dia. Tengok belakang, tengok last man. Kalau last man buka jalan nak suruh potong, dia block jalan kanan, tu tandanya dia suruh kita potong. Kalau dia masuk kiri, tak ada apa,
kita kenalah masuk geri. Koma. Terkejut. Terkejut. Baru lepas tapah koma. Oi. Jalan hari ni jam. Lepas je sungkai. Confirm. Ini koma tengok lah. Lori punya lah banyak. Lori potong duduk belah kanan weh. Nak kira macam mana? Lori potong belah kanan. Duduk lane kanan. Koma bayang ke? Saya mula asalnya duduk di depan. Entah tadi macam mana. Berarti kita orang dah lepas dekat Slim River kot. Saya dengan Nasir dua orang. Itu yang belakang tu tak tahu ke mana. Lepas tu tunggu 5 minit kot. Barulah ada orang yang belakang tadi tu melintas. Mungkin diorang isi minyak kot. Ada kawan-kawan yang bagi isyarat macam gini ke apa kan, isi minyak. So diorang pun berjemaah lah. Bila dah berjemaah, tu yang tinggal kami diorang tu. So sekarang ni nak mengejar. Hei, bila nak mengejar ni, tu yang jadi meter 16 17. Ni belum sampai dah 17. Dia tak berani buat 17. Sebab hari tu dia berlepas macam gini kan. Tak boleh. Nak kena ketatkan handle saya ni. Tuang nama kat depan. Lagipun sebab bawa kiri kanan, tak apalah, maintain je lah 16 paling tinggi pun. So itulah ceritanya tadi. Bila duduk belakang ni nak mengejar depan, nak mengejar tim depan, confirm lah. Memang confirm 16 17. Jumpa balik dengan tim. Rupanya hadirmu cuma bersandiwara, tak lena ditunggu kan wajahmu, duhai sayangku. Okey. Baru sampai Simpang Pulai. Relax jap. Panas. Okey. Agak-agak kena tak siapa ni? Ni kalau tak kena ni tak tahu lah. Ada makan-makan dah ni. Hei, panas. Ni geng Mahan. Okey. Dah lepak. Relax-relax jap tadi. Kita gerak jalan dah. Okey, dalam 30 minit macam tu. Dalam 30 minit nak sampai ke MBC Pak Bob punya kedai. So sekarang pukul 6.30. 6.30 betul, tepat 6.30. So adalah masa. Mungkin maybe sampai dalam pukul 7. 7-5 minit paling lambat pun 7 suku lah. Paling lambat. So harapnya InsyaAllah tak ada apa-apa. Cuaca pun okey, tak ada apa-apa yang boleh menyebabkan perjalanan kita orang ni jadi slow. Jalan pun cantik. InsyaAllah sampai lah kita. Okay, tadi macam yang korang nampak tadi video, geng-geng Ahmad Han, diorang ada ride ke Kuala Kangsar katanya, berbuka. Yang ke Kuala Kangsar berbuka tu tak kisahlah. Kemudian ada separuh daripada diorang ni yang akan ke Ipoh juga.
Ini apa yang dia beritahu daripada tim dia orang lah. Dia orang yang tadi bersembang sekejap dengan kita orang kat tepi surau tadi. Dia ride time puasa ni dia memang lain lah. Bulan tak puasa kalau ride boleh lah singgah minum kan. Tapi kalau bulan puasa ni, kalau nak ride ni memang dia kena cover sikit lah. Tekak tu memang kena tahan. Cuaca pun memainkan peranan kan. Oh, hilang dah separuh. Daripada ada rupa bukit dah langsung dah tak ada rupa bukit lah. Memang buat macam mana? Memang benda dah diwarta untuk sebagai tanah bukit untuk diteroka kan. Adalah perjanjiannya tu dengan kerajaan negeri. Koma nak marah, koma nak kata itulah, koma nak kata inilah. Benda dah meterai kot. Relax lah. Terkesan memang terkesan. Itu tak dinafikan. Lalu jalan ni petang-petang seram banyak seram. Petang-petang jalan ni banyak seram. Okey, cantik. Tak ada apa-apa. Okey, 3 minit lagi. Depan sana tu masuk kiri. Kiri, kanan. Masuk kiri, masuk kanan. Betul tak? Member sebelah ni tak boleh nak cover. Tanya, berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Dia sebab ride ni tengah panas. Badan tu cepat lesu lah. Badan lesu. Uish. Sabar lah bang. Abang pelapor juga ke apa? Relax lah. Dia tak bagi lalu pula. Alah, buat jalan. Kau nak suruh kita orang lalu mana? Ayo. Aduh. Benda boleh shortcut. Lagi jangan apa hal berada di kota jauh sangat. Inilah kedai Pak Bob. Nampak MBC ayam penyet Kelebang Ipoh. Alhamdulillah sampai dah. Okey. Kita dah sampai dekat kedai Pak Bob. MBC ayam penyet. Sepatah dua kata, sepatah dua kata. Oh lah kita buka ni MBC ayam penyet Ipoh. Kata. Kita. Okey. Pada korang yang belum pernah kenal lagi kedai ni, ini adalah MBC ayam penyet Kelebang. Owner dia tu yang tengah pakai cap tu kat dalam tu, kita orang panggil dia Pak Bob. Dia adalah owner kepada kedai ni. Ni kedai ni. Jadi pada korang yang nak nak cuba makanan dekat sini, masakan orang Melayu, bolehlah datang ke sini. Kalau bulan tak puasa lah. Kalau bulan puasa ni korang kena appointment dulu lah kalau nak datang ramai-ramai kan. Saya tolong promote je. Ni sepatah dua kata. Alamak, sepatah dua kata? Nak kata apa? Katakanlah. Okay, kami dah sampai dekat MBC Ayam Penyet Kelebang Ipoh. Oleh kita ada iftar hari ni bersama geng-geng SVT 650X. So jemputlah. Itulah dia, sepatah dua kata daripada tim pilihan, wakil pilihan Wakil pilihan Bagi pilihan semua cakap. Bagi ni lah. Ni tak nak naik lagi. Bagi. Ni pilihan cakap. Cepat. Cakap apa? Introduce. Kita berbuka di Indonesia penyet Kelebang Ipoh. Hari ni kami berbuka dekat MCB Ayam Penyet Kelebang Ipoh. ABC. Bukan ADC First time join. First time. Dia first time. Okay. Sekejap, kita nak panggil owner sekejap. Introduce sikit dengan owner. Oh, ya baca. Pak Bob. Oh, kena masuk dalam Oh, adab. Oh lah, lupa lah. Sorry. Okay, Pak Bob. Ya. Assalamualaikum. Saya Pak Bob.
Ni apa? Kelebang Putra. MBC Kelebang Putra. Bila kedai ni buka tu? Kedai ni buka dah 5 tahun lah lebih kurang. Apa menu yang ada dekat sini? Menu Kalau buka hari biasa. buka lah. Buka puasa ni kepada order lah kan. Tapi kita famous ayam penyet lah kan. Okey. Dari sini famous ayam penyet je. Ayam penyet bakso tu je. Dengan gaduh-gaduh. Kalau bulan tak puasa? Bulan tak pasal itulah. Itulah menu Yang dia. itu kita menu tak berubah. Okey. So Masih. ini Pak Bob lah. Ya yang saya faham. So kalau siapa-siapa nak datang sini, bolehlah. Nanti saya letakkan link dekat komen. Okey, menu hari ni. Menu hari ni Ni si ayam penyet. ayam penyet, ada bakso. Ayam penyet tapi kita buat special sikit lah. Okey. Apa ni? Tadi apa ni? Lontong. Lontong Lontong. So menu dia tak adalah hardcore sangat. Tapi dia punya set yang main set dia ayam penyet lah Pak Bob kan? Ayam penyet dengan tu. Tengok dia punya. Okey. Ini sebab apa? Sebab kita orang memang datang ni tempah. Setiap minum macam ni je. Oh, okey. Ada nasi ayam penyet, nasi ikan keli, bakso gado-gado, nasi tambah. Okey. Tambah gratis. So tempat pun lu memang dia semata-mata satu kedai dekat sini. So kalau geng-geng motor datang akan parking depan tu, beratur sampai ujung sana. Itu datang sini makan. Itulah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Amin. وذرياتنا قرة أعين واهدنا لرحمتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم إننا بحسن الخاتمة ولا تحرم علينا يا الله حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minnal wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, selesai tahlil. Okey, tunggu berbuka pula. Ni dia makan. Pembuka selera tu. Okey Mirul boleh cover Oh. Nikmat Satu, dua, tiga. Kami SVT owner Malaysia mengucapkan Alamak, salah. Satu, dua, tiga. kami SVT owner 650X telah hadir ke Kelebang Ipoh. Satu, dua, tiga. Kami SVT 650X owner hadir ke MBC Ayam Penyet Kelebang Ipoh. Luncur! Selesai dah sesi iftar dengan More di kedai MBC Ayam Penyet Kelebang, kedai Pak Bob. So kita orang nak gerak balik lah. So dia orang ni ada yang nak pergi Penang. Si Sepol dia nak pergi Penang. Dia kata dia nak makan, dia nak apa, sahur dekat nasi kandar Ketapang. Dia nak follow dengan Kamil lah. Kamil, lepas tu siapa lagi, dengan geng Penang, 2 orang. So kami akan singgah di R&R Ulu Benam, Moreh kat sana. Kemudian geraklah balik. Pak Bob suruh lalu sana. Pak Bob suruh lalu sana. Okay Pak Bob.
Okey. Tu Sepol. Dia lah yang nak pergi ke Penang, follow Kamil. Nak mencari telur sotong katanya. Saya dengan yang lain akan gerak balik lah. Untuk iftar kali ni, ride iftar ni, kami tak adalah fokus kepada menu yang dihidangkan. Cuma lebih kepada nak TTS je, sembang. Kemudian jumpa dengan tim daripada Penang. Macam tadi, tim daripada utara ada 3 biji daripada utara, grup utara lah senang cerita. Kemudian daripada grup Teluk Intan pun ada juga, macam Abang Ramli, ada 3 orang, ada 4 orang. Dia bertemu dekat Ipoh saja, nak mingle, nak sembang-sembang, tanya khabar kan. Dia hobi orang lelaki ni, kebetulan ada pula yang jenis pakai motor besar ni, itulah hobi dia. Jumpa kawan-kawan kan, itulah. Sembang punya lama. Macam tadi, makannya itu je, sikit je makan. Macam saya je makan buah. Lebih tu, lepas daripada maghrib tadi, sebab sempat lagi solat maghrib, jamak apa semua, itu je lah aktiviti. Sudah, kenapa dia seorang-seorang je kereta dekat ni? Hey, macam mana lah bawa kereta? Orang lain semua duduk di kanan, yang dia seorang-seorang je lah duduk macam gitu. Entahlah, nak dimaki kau bulan puasa. Pelik pula, pelik Singapura. Ikut engkau lah, nasib baik tempat orang. Kat mana kita tadi? Hai, kenapalah tiap kali saya nak rekod video, ada je benda yang mengacau. Dah mengacau benda tu, terlupa pula apa tadi skrip. Hobi orang lelaki, itulah, sembang. Tapi solat tu tetap utamakan. Itu memang dah tanggungjawab sebagai hamba kan. Lepas tu sembang, tanya, gurau-gurau sikit, kutuk-kutuk sikit. Kutuk tu biasa lah. Kalau tak kutuk tu bukan lelaki lah namanya. Sekarang ni saya mengalami masalah. Handphone saya ni, dia tak boleh connect dengan saya punya Android player. Tak tahu kenapa, bila saya play lagu, tak keluar dekat phone, bunyi dekat Android ni. Bila bunyi kat Android ni, dekat saya punya intercom memang tak keluar lah lagu. Ini semua punca ni, punca makan model ni. Ini semua punca ni, punca. Time gini lah tengah tengok ni, dia boleh pula flip jadi terbalik pula. Geram pula saya sekarang ni. Okey, dah nak sampai Berang, Ulu Bernam. Kita akan singgah di arena Ulu Bernam lah. Lepak jap. Itu nak fuel, nak isi minyak. Minyak tu dah tinggal 4 takuk. Turun 2 takuk lah. Dia SBT ni kalau turun 2 takuk, dia bukannya 2 takuk, dia kadang-kadang dia akan jadi 3 takuk. Itulah. Si semut saya ni, dia ada 1 PL. Bila bawa lebih daripada 1.5, maksudnya dalam 1.7 ke atas, 1.8 lah, dia jadi, bila dah sampai satu tahap, dia jadi macam menggelepar. Dia tak stable. So kalau saya nak bawa tu, saya akan tengok keadaan lah. Nak laju tu memang tak adalah sepanjang masa dia laju. Tapi cuma bila dah sampai, yelah, kita ni kadang-kadang bila konvoy, kita mengejar tim tau. Kadang duduk depan, kadang duduk belakang, tertinggal. Jadi kita kena mengejar tim. Bila mengejar, kenalah laju. Bila laju, kita nak motor ni dalam keadaan stabil lah. Dia ada masa satu tahap, dia macam goyang-goyang. Goyang-goyang. Dia macam tu lah. So kalau saya nak bawa tu, saya tengok keadaan. Kalau macam dia agak-agak nak, macam dah beralun-alun kan, saya slow lah. Tak
boleh nak buat ladu. Itu PL, karakter semut. Si semut saya lah. Orang lain saya tak sure lah. Saya tak sure kenapa dia jadi macam tu. Tengoklah nanti nak bagi ngelak jadi goyang tu, saya cuba. Saya ini kira macam try and error lah. Nak kena bawa pergi buat balancing tayar. Harapnya bila buat balancing tayar tu nanti dia tak ada lah vibration tu satu hal. Berkemungkinan lah vibration tu menjadi punca kepada bila dia tengah laju tu, vibration tu yang menjadi punca kepada dia menggelepar tu kan. Handle tu jadi goyang. Saya punya depan ni tak boleh, dia macam beralun-alun gitu. Okey, sampai dah Arul Benam. Memadai seorang teman yang terangi kegelapan kau bagiku. Kau nak ikut balik? Okay, isi minyak dulu. Minyak ada 2 takuk, dah turun. Tapi tak apalah, kita isi je lah dulu. Tak nak apa-apa kan? Senang. Dah cukup. Bismillah, amantu billah wa tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang ni saya dekat RNR Sungai Buloh. Lepak kejap. Tadi sebenarnya dia terkencing. So saya singgah sini. Yang lain semua gerak terus lah, terus balik. Lepas tu saya punya GoPro tu habis bateri. So bila habis bateri tu nak closing memang tak ada lah, tak boleh lah. Biasanya saya cakap Arius Amigos hujung-hujung kan. So kali ni tak ada. Buat video ni semata-mata nak bagi tahu dengan korang lah yang sesi on board ride ke Ipoh, ride makan iftar dengan di Pak Bob MBC, dah sampai dekat penghujung lah. Saya pun dah nak balik, dah gerak balik. Sekejap lagi lepas habis je video ni saya gerak lah. Okay, kepada korang yang pertama kali menonton video ini, korang boleh tekan butang subscribe. Dalam masa yang sama korang tekan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Saya ada buat satu ebook, yang mana ebook tu adalah saya berkongsi tentang tips dan juga cara saya membangunkan satu channel YouTube fokus kepada niche motovlog. Kepada korang yang berminat dan ada keinginan untuk nak bangunkan channel YouTube daripada zero sampailah ke korang punya account untuk monetize, korang boleh download ebook saya ni free je, percuma je, tak perlu bayar apa-apa. Korang boleh tekan link di ruangan description, di ebook tu akan dihantar melalui email. Okey, sampai di sini saja dulu sesi video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Arius Amigos jumpa lagi. Bye bye.